Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Asha Humaira bersama TV PSS Sekolah Kebangsaan Tamun Tulang. Hari ini, suasana di Dewan Terbuka SKTT cukup meriah dengan sambutan Hari Guru yang penuh warna-warni dan penuh penghargaan buat insan bergelar pendidik. Menjemput Ustaz Nur Hayazi untuk memimpin bacaan doa. Majlis Mufassir. Alhamdulillah wali kulli ni'mah wa bashir alladhi kataba ala nafsihi ar-rahmah manna 'alaiha dan kebahagiaan serta saling hormat menghormati sesama manusia. Ya Allah, melaksanakan sambutan Hari Guru yang jatuh pada 16 hari bulan Mei setiap tahun. 16 hari bulan itu pada esok hari, itu pada hari Sabtu. Jadi hari Sabtu ucapan daripada kamu itu melambangkan hati kamu yang ikhlas. Kecerdasan hati untuk bagi anak-anak kami di Sekolah Kebangsaan Tamun Tulang ini. Saya rasa sekian sajalah untuk kali ini. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Guru-guru negara Malaysia dengan ini berikrar mendukung terus cita-cita kami terhadap Apakah harapan cikgu kepada murid-murid SKTT? Harapan saya semoga murid-murid sekolah ini mampu berdaya saing di luar, di negeri dan juga di peringkat antarabangsa satu hari nanti. Okey, pada pendapat cikgu lah, harapan cikgu doakan kepada semua murid SKTT dapat belajar dengan lebih baik, sentiasa rajin datang sekolah, jangan tuang sekolah nah. Okey, yang tu saja. Semoga berjaya dunia dan akhirat. Okey, bye-bye. Terima kasih cikgu. Okey, apa harapan kami kepada murid-murid SK Tamun Tulang? Harapan kami murid-murid SK Tamun Tulang menjadi murid yang berjaya, manusia yang berjaya di dunia dan di akhirat. Terima kasih. Harapan saya kepada murid SKTT, semoga anda semua berjaya di masa hadapan dan juga berakhlak mulia. Itu saja. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu kerana ajar saya. Walaupun saya ni budak baru, tapi terima kasih ajar saya. Semoga dalam panjang umur, sihat selalu dan dipermurahkan rezeki. Terima kasih cikgu. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru di Malaysia dan terima kasih kerana mengajar anak didik anak bangsa di sekolah ini. Selamat Hari Guru semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan ini selamat Hari Guru pada SK Tamun Tulang yang pernah mengajar saya ABC, mengira, menambah, menolak. Sampai sekarang saya boleh dah buat benda tu. Terima kasih. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru untuk semua guru-guru di SK Tamun Tulang dan terima kasih kepada semua guru-guru yang telah mengajar saya daripada darjah 1 hingga darjah 6. Sekali dah kau, sekali dah kau. Taji. Sekali saja. Satu nafas. Tak boleh lagu tu, tak boleh. Tak boleh. Tak boleh.
Repot 6 kali. Kaya habis. Tengok, abang kecoh dia besar. Okey, habis dah. Okey, habis dah. Okey, keputusan. Guru ibarat lilin yang membakar diri demi menerangi masa hadapan anak bangsa. Selamat Hari Guru diucapkan dari kami, TVPSS SKTT.